Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat setup game ni dah pula dah. Ngadak aku bawah tu lah. Tak apa dok. Okey ni. Betul dok. Okey. Tu dah tu. Okay, kita nak review gap apa ni. Kita kena buat tema ke dia pula. Kita nak kena review berdasarkan tema-tema dah. Oh. Sebab apa? Sebab kalau review setakat Win ni topik tu baru ke apa tu, tak berapa tu juga dah. Tak apa sedap mana deh. Jadi kita dalam seminggu dua ni kau atau 3 bulan ni kau kita akan buat apa? Review berdasarkan tema lah. Kita tema sini kita nak ajar lagu mana untuk kena regular treasure hunt dengan treasure hunt regular treasure hunt dengan super treasure hunt. Kita nak belajar kena yang hot wheel lah deh. Dia kalau hot wheel dia skor tak ada 75 butir. Habis kurang lah. Dia start dari case A sampai case Q rasa. Habis kurang. Setengah tu. Lepas tu dia akan start balik case A lah sampai case Q ke apa gitu dah boleh. Siapalah Abang Jamil mampus. Ambil ayat Piramli. Lepas tu dia macam-macam lah dalam kes hot wheel tu dok. Ada fantasi, ada reka ke apa. Kalau hot di pack di Malaysia ni kak, pack lah. Banyak hot fantasi lah. Fantasi serupa. Apa? Ni. Ni banyak. Ni kalau super treasure highlight. Okey. Beme tu berapa? Okey. Jadinya sini kita nak kenal dulu dia ada kalau dah ada sokeh tu banyak-banyak kes tu nak kata ada semua tu dok juga regular treasure hunt kadang-kadang ada sokeh tu tak ada. Kadang-kadang ada. Super treasure hunt confirm tu 8 kes 10 kes tu bila tu lagi ada atau lagi rare. Tapi kebanyakannya orang akan cari treasure hunt ni super treasure hunt lah. Macam tu. Sebab benda tu dua-dua tu kalau jual pun mahal agak lah dari pasaran. Okey. Yang pertama sebelum kita pergi lebih jauh lagi kita nak kenal dulu regular treasure hunt lagu mana ciri-ciri dia. Okey. Jadi kat sini kawan ada latest lah untuk regular treasure hunt. Nama dia Toto Disposal. Kes berapa? Aku tak tahu kes Q ke? Kes Q pula tu. Kes baru kau tak ingat kes berapa ni. Q ngelah tak? Nampak kita ngelah. Kes A, B, C, D, E D kot. D atau F begitulah. Nengok terbaru lah. Antara yang terbaru lah. Okay, kita tengok dulu ciri-ciri dia lagu mana. Ciri-ciri dia kad biasa. Dia kalau regular treasure hunt banyak apa fantasy lah. Fantasi dia jaga reka hari tahun ni ada reka regular treasure hunt Ford Escort ke apa Ford warna kuning Ford Escort kalau kita Ford tak ingat Ford beri tak ingat. Okey, minta dia sama saja. Okey, pasal kena perhati detail dia tu. Tu nampak tak flame? Ada flame kat situ. Flame warna silver gitu tak? Tu. Tu ni silver. Lepas tu sini tu. Nampak tak? Tak nampak. Sekejap. Tu.
Sekejap kahwin akak. Nah tu silver flame. Walaupun tak nampak dia. Gitulah, ada silver flame bawah bulat. Kalau hot US pula dia congratulations apa semua, anda telah menjemput ia apa semua gitulah. Okey. Kita cukup ngisah kita apa ambil hot. Oh ya, kedua lah. Bila kerajaan ada banyak lagi kot bawah tu. Ada ni cone shaker lah. Awak ada berapa ni cone shaker? Dua kot saya dia tu. Udah mana tu ingat. Ada lah. Banyak. Okey. Tengok tu. Apa tak tahu. Tu. So lagi ada flame lah. Flame tu ada tu. Tu kau kata banyak fantasi lah. Okey. Zeta. Kita pergi ke support treasure hang pula lah. Untuk case A. Ya, buka. Okay. Mana nak share dia? Di kad dia pun kita tahu dah. Kadang-kadang di kad dia tu ada tulis TH. Tu perasa tak? Tu. Kad dia tu TH. Tu hujung tak nampak. Tu TH. Kad dia pun lain dah. So lagi kalau nak share super treasure hunt, warna dia. Tu. Tengok tu kilap belik. Kalau hak biasa tak kilap biasa. Dia pen dia tu comel. Dia akan kilap, dia akan menyeluh daripada hak orang lain. Okey. Mana apa tak? Hak nombor 2 dia ada TH dekat tubuh kereta tu lah. Lepas ni sini di pintu tu TH, nampak tak? So lagi tu flame dia apa, flame dia tu, flame dia mah ni rare lah, tapi kadang-kadang tak nampak gog ni. Dia kena tengok ke apa, tengok di ni color dia tu nampak lain dah. Pada sini pun ada tulisan TH lah di background. Okey, tak apa, kita tunjuk lagi dah bagaimana ciri-ciri dia. Kita boleh tunjuk contoh. So dia kena luar juga contoh. Okey, kita buka satu lagi lah for escort ni. Hot golf for escort golf. Tengok di apa tu, di pin dia tu lah, sini lah. Lepas tu bawah tu nampak tak nampak dia. Go tu dia lindu. Tapi sini adalah tu TH. Lepas tu pin dia lah. Macam ni buah ni terbaru pick up saya lah. Untuk apa super treasure hunt tahun ni lah kot dia. Ni kau tahu lepas ni ni apa hok tadi tu Brave Vendor tu tahun ni ya. Yang tahun lepas 2025 hok ngelah KSQ. Lepas kau boleh hok ni. Jadi gitulah penerangnya dia. Tengok dah. Dia kau boleh protector lah kau ni. Berapa? Tak berapa komen lah kalau tahu protector. Okey. Sekejap sikit. Dia gini deh. Warna dia tu lain dah.
Tayar asal. Tayar pelik pada orang. Tayar getah lah dia. Warna tu lain tu, tengok tu. Warna dia. Mesin dah pelik. Mesin dah tu kita tahu dah. Super. Kau tak jumpa lagi lah. Tak jumpa regular treasure hunt. Oceh biasa tu jumpa lah. Gua ni lah. Ni hak tahun ni 2025. 2020. Tahun ni 2025. Boleh super setahun tak pada. Kita kata sungguh mana kau ni. Tak rezeki. Apalah, itu sekadar kita nak membezakan antara treasure hunt dengan super treasure hunt lah. Okey, sekadar itulah penerangan kawin untuk hari ni dah.